bagi perlumbaan tadi sebelum kita ke podium bagi Yamaha Petrans Series pusingan yang ke-10 ini. Peringkat awal Raja Abdul Rakib lagi di hadapan dan juara bagi musim ini Muhammad Hafiz yang terjatuh di hadapan Raja Abdul Rakib, jauh meninggalkan lain-lain pelumba. Dia agak selesa kedudukan di tempat yang pertama. Ini antara dua pelumba yang kita lihat, Ahmad Hafiz Syazani dengan Milisan Alvis. Sepanjang itu perebutan tempat ketiga yang di tumpuan kita, Iris Sazwan yang mendahului kelompok ini di tempat yang ketiga. Sampailah ke lap yang terakhir dan Muhammad Imran Muhammad Zulfitri yang berjaya memintas Iris Sazwan sampai ke di selekong yang terakhir. Beberapa selekong lagi sebenarnya. Dan Raja Abdul Rakib jaya memenangi perlumbaan ini tempat pertama dengan ini adalah tempat ketiga Ali Imran Muhammad Zulfitri.